Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kumpulan kami iaitu kumpulan 2 akan membentangkan kajian kes iaitu budaya individualism dalam kawasan kejiranan moden. Seterusnya ini ialah ahli kumpulan saya iaitu Farhan Najwa binti Muhammad Rashidi. Seterusnya saya Nur Agha Tasnim binti Cik Abdul Fattah, Syazah Syafira binti Bahrain, Nur Maisarah binti Muhammad Fazil, seterusnya Nur Zeti Aryani binti Muhammad Zulkifli dan yang terakhir Nur Ain Yasmin binti Muhammad Arif. Budaya individualisme kini mengutamakan corak kejiranan moden di Malaysia. Penduduk semakin mengutamakan diri sendiri, privasi pribadi serta pencapaian individu seperti mengejar kemajuan kerjaya atau kesejahteraan hidup peribadi berbanding tanggungjawab sosial terhadap komuniti setempat. Dalam perumahan bandar yang sibuk, ini bermakna jiran lebih memilih mengunci pintu rumah dan menikmati masa bersendirian daripada membina hubungan rapat dengan tetangga. Fenomena ini secara langsung mengurangkan interaksi bersemuka yang mesra dan spontan. Amalan gotong royong seperti membersihkan kawasan persekitaran bersama atau berkongsi tugas harian semakin jarang diamalkan. Lebih kritikal lagi, semangat kekitaan Melayu yang selama ini menjadi ciri unik masyarakat kita, di mana jiran dianggap seperti mana keluarga besar, mula pudar daripada kehidupan harian. Akibatnya, nilai empati semakin lemah. Kita kurang prihatin dengan keperluan orang lain di sekeliling. Pada masa yang sama, nilai kelestarian masyarakat terancam secara serius, membuka ruang kepada cabaran seperti kesepian, kekurangan sokongan sosial dan kemerosatan ikatan komuniti dalam era digital ini. Kajian ini menganalisis falsafah predikal untuk menangani isu tersebut secara mendalam. Budaya individualisme berleluasa di kejiranan moden apabila penduduk mengutamakan diri sendiri, privasi pribadi dan gadget berbanding hubungan sosial seperti gotong royong dan keprihatinan jiran. Bayangkan sahaja di perumahan bandar yang sibuk, penduduk lebih suka scroll telefon semalaman daripada berborak dengan jiran sebelah. Pintu rumah dikunci rapat, tiada lagi sembang petang atau tolong meneror harian. Fenomena ini secara langsung mengurangkan interaksi bersemuka yang mesra dan spontan. Gotong royong seperti membersihkan taman permainan kanak-kanak, menyediakan makanan untuk kenduri arwah atau memberikan hidangan hari raya semakin jarang berlaku. Semangat kekitaan Melayu di mana jiran seperti saudara saling prihatin nasib masing-masing pun mula pudar daripada tabiat komuniti. Akibatnya, nilai empati hilang, kita kurang peduli masalah orang lain walaupun tinggal bersebelahan. Lebih kritikal lagi, kelestarian bermasyarakat berasaskan empati terancam serius, membuka ruang kepada kesepian, jenayah kecil dan ikatan sosial yang longgar di era digital ini. Objektif kajian ini terbahagi kepada dua peringkat, iaitu umum dan khusus. Bagi objektif umum, ialah menganalisis budaya individualisme di kejiranan moden Selangor secara falsafah praktikal bagi mencapai keseimbangan antara hak individu seperti privasi dan kebebasan peribadi dengan tanggungjawab sosial terhadap komuniti setempat. Bagi objektif khusus, pertama, mengenal pasti corak privasi tinggi dan kurang interaksi jiran yang mendominasi kehidupan harian di perubahan bandar Selangor. Kedua, menganalisis konflik antara individualisme moden dengan amalan gotong royong tradisional Melayu. Ketiga, mencadangkan program jiran prihatin sebagai penyelesaian praktikal untuk memelihara kelestarian komuniti berasaskan empati dan kerjasama. Seterusnya adalah metodologi kajian. Terdapat dua cara pengumpulan data dalam kajian ini. Yang pertama sekali adalah soal selidik. Terdapat 40 responden yang terdiri daripada masyarakat setempat di seluruh Malaysia yang telah menjawab soal selidik ini secara dalam talian melalui atau menerusi aplikasi Google Form. Selain itu, data sampingan dan juga rujukan kajian juga telah diambil menerusi jurnal, kertas penyelidikan yang diiktiraf, buku yang telah diterbitkan secara sah sama ada dalam bentuk fizikal atau e-book atau sumber akan membentangkan mengenai analisis data dan dapatan kajian bagi tajuk kajian kes kami iaitu budaya individualism dalam kawasan kejiranan moden, analisis falsafah praktikal terhadap kelestarian hidup bermasyarakat. Kajian ini dijalankan bagi meneliti sejauh mana budaya individualism mempengaruhi hubungan sosial, interaksi kejiranan dan kelestarian hidup bermasyarakat khususnya dalam konteks kawasan kejiranan moden. Untuk kajian ini, seramai 40 orang responden telah terlibat dan memberikan maklum malas dengan menggunakan Google Form. Berdasarkan dapatan kajian, majoriti responden berada dalam lingkungan umur 18 hingga 25 tahun iaitu sebanyak 82.5% daripada keseluruhan responden. Dari dapatan ini menunjukkan bahawa golongan dewasa muda yang merupakan kelompok paling terdedah kepada pengaruh gaya hidup moden, penggunaan teknologi digital serta nilai individualism. Dari aspek bangsa pula, 100% responden terdiri daripada bangsa Melayu. Taburan ini menunjukkan bahawa dapatan kajian mencerminkan pandangan dunia masyarakat Melayu khususnya dalam memahami konsep kejiranan, tanggungjawab sosial dan nilai kebersamaan. Bagi jantina pula, majoriti responden adalah perempuan 62.5% manakala lelaki pula 37.5%. So keadaan ini menunjukkan bahawa dapatan kajian lebih dipengaruhi oleh perspektif wanita yang lazimnya lebih sensitif terhadap hubungan sosial, keakraban jiran dan keharmonian komuniti. Manakala dari segi agama pula, 100% responden beragama Islam dan ini menunjukkan bahawa dapatan kajian berlandaskan Islam yang menekankan konsep ukhuwah, ihsan, tanggungjawab sosial dan hak
takjil. Seterusnya, dari aspek status pekerjaan, majoriti responden merupakan pelajar 60%, diikuti dengan bekerja 35% dan tidak bekerja sebanyak 5%. Taburan ini menunjukkan bahawa dapatan kajian banyak dipengaruhi oleh pengalaman golongan muda dan produktif yang cenderung mengamalkan gaya hidup moden dalam interaksi kejiranan. Berdasarkan jenis kawasan tempat tinggal pula, 45% responden menetap di perumahan bandar, diikuti di luar bandar 37.5% dan pinggir bandar sebanyak 17.5%, dan ini menunjukkan kepelbagaian konteks kejiranan terutamanya di kawasan bandar yang dikaitkan dengan interaksi sosial yang lebih terhad. Akhir sekali, untuk bahagian A ini, majoriti responden telah menetap di kawasan kejiranan semasa selama lebih daripada 6 tahun, iaitu sebanyak 72.5%. Tempoh menetap yang panjang memberikan asas yang kukuh untuk menilai perubahan corak, hubungan sosial dan kesan budaya individualisme terhadap kelestarian hidup bermasyarakat dan dari perspektif falsafah praktikal. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang tahap interaksi kejiranan. Bagi soalan pertama, peratusan tertinggi iaitu 32.5% responden sangat bersetuju bahawa mereka mengenali kebanyakan jiran di kawasan tempat tinggal mereka. Hal ini menunjukkan tahap pengenalan asas masih wujud dalam kawasan komuniti moden. Bagi soalan kedua, seramai 30% responden bersetuju dan 30% responden tidak bersetuju bahawa mereka kerap bertutur sapa dengan jiran walaupun tidak mempunyai hubungan yang rapat. Hal ini mencerminkan interaksi sosial yang sopan tetapi juga bersempadan. Bagi soalan ketiga, sebanyak 32.5% responden bersetuju bahawa aktiviti kejiranan masih diamalkan di kawasan mereka, manakala 10% tidak setuju. Dapatan ini menunjukkan bahawa semangat kebersamaan masih wujud, namun semakin berkurangan sejajar dengan kecenderungan masyarakat moden yang semakin menitik beratkan kepentingan dan ruang peribadi individu. Bagi soalan seterusnya, seramai 32.5% responden bersetuju bahawa mereka selesa meminta bantuan daripada jiran, manakala 5% lagi tidak bersetuju. Hal ini mencerminkan hubungan kejiranan yang masih berfungsi tetapi masih bersifat praktikal dan bergantung kepada keperluan dan keadaan, sejajar dengan nilai individualisme moden. Dan soalan seterusnya, sebanyak 40% responden bersetuju bahawa hubungan kejiranan di kawasan mereka bersifat mesra dan saling mengambil berat, manakala hanya 2.5% sahaja tidak bersetuju. Dapatan ini menunjukkan bahawa nilai kemasyarakatan moden masih dikekalkan walaupun masyarakat semakin menitik beratkan kebebasan dan ruang peribadi individu. Seterusnya, bagi soalan yang keenam, sebanyak 35 responden sangat bersetuju bahawa mereka lebih selesa menguruskan hal peribadi tanpa melibatkan jiran, manakala 2.5% tidak bersetuju. Dapatan ini dapat menunjukkan bahawa kecenderungan mereka ke arah sikap berdikari semakin menonjol selari dengan pengaruh individualisme dalam masyarakat moden. Soalan seterusnya, sebanyak 45% responden sangat bersetuju bahawa kehidupan moden menyebabkan masyarakat semakin memendika diri, manakala tiada yang tidak bersetuju. Dapatan ini menunjukkan bahawa perubahan gaya hidup moden dapat memberi kesan yang ketara terhadap nilai kebersamaan dalam masyarakat. Dan bagi soalan terakhir, sebanyak 52.5% responden sangat bersetuju bahawa teknologi dan media sosial mengurangkan interaksi secara bersemuka dengan kejiranan, manakala 2.5% tidak bersetuju. Dapatan ini menunjukkan bahawa penggunaan teknologi dapat menyumbangkan kepada pengurangan hubungan sosial secara langsung dalam komuniti kejiranan. Sebanyak 47.5% responden sangat bersetuju bahawa sikap individualistik dapat menyebabkan hubungan kejiranan semakin renggang, manakala tiada yang tidak bersetuju. Dapatan ini menunjukkan bahawa majoriti responden menyedari kesan budaya individualisme terhadap kelemahan hubungan sosial dalam komuniti kejiranan. Bagi soalan terakhir, sebanyak 35% responden berada pada tahap sederhana terhadap pandangan bahawa individu tidak perlu ambil tahu urusan kejiranan, manakala hanya 7.5% sahaja yang bersetuju. Dapatan ini menunjukkan bahawa walaupun terdapat kecenderungan ke arah sikap tidak peduli, kesedaran terhadap kepentingan peranan individu dalam kejiranan masih wujud dalam kalangan masyarakat. Seterusnya, saya akan menerangkan bahagian D, iaitu kesan budaya individualisme terhadap kelestarian hidup bermasyarakat. Bagi soalan budaya individualisme melemahkan semangat kerjasama dalam masyarakat, majoriti responden bersetuju dan sangat bersetuju sebanyak 85%, dan ini menunjukkan bahawa kecenderungan mementingkan kepentingan individu kejiranan moden berpotensi menjejaskan nilai kolektivisme. Seterusnya, dapatan kajian menunjukkan bahawa 90% responden bersetuju dan sangat bersetuju bahawa hubungan kejiranan yang kukuh adalah penting untuk kesejahteraan hidup bermasyarakat. Dapatan ini menegaskan bahawa nilai bersamaan menjadi asas kelestarian sosial yang semakin terancam oleh budaya individualisme.
Bagi analisis seterusnya, 90% responden bersetuju dan sangat bersetuju bahawa sikap tidak ambil peduli dalam kalangan individu boleh menjejaskan keselamatan kawasan kejiranan, dan ini menunjukkan bahawa budaya individualism bukan sahaja memberi kesan kepada hubungan sosial, malah turut mempengaruhi keselamatan komuniti. Seterusnya, majoriti responden bersetuju dan sangat bersetuju juga sebanyak 92.5% bahawa kehidupan bermasyarakat memerlukan keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggungjawab sosial. Dapatan ini menegaskan kepentingan pendekatan falsafah praktikal dalam mengekang dominasi budaya individualism. Dan yang terakhir, 92.5% responden bersetuju dan sangat bersetuju juga bahawa kelestarian hidup bermasyarakat sukar dicapai sekiranya budaya individualism semakin berleluasa. Perkara ini dapat mengukuhkan hujah bahawa pengukuhan nilai kolektivisme dan tanggungjawab bersama. Beralih pula kepada bahagian E, iaitu pandangan falsafah praktikal yang menilai dapatan kajian daripada sudut pemikiran dan tindakan praktikal dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam konteks kawasan kejiranan moden. Berdasarkan dapatan kajian, majoriti responden iaitu 77.5% berpendapat bahawa budaya individualism bertentangan dengan nilai kemasyarakatan, manakala sebahagian responden berada dalam kategori tidak pasti dan tidak bersetuju. Dapatan ini menunjukkan bahawa responden sedar akan wujud konflik antara penekanan kebebasan individu yang berlebihan dengan prinsip hidup bermasyarakat yang menekankan kebersamaan, keprihatinan dan tanggungjawab sosial. Seterusnya, dapatan kajian menunjukkan bahawa 75% responden memilih keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggungjawab sosial sebagai nilai paling penting dalam kehidupan kejiranan moden. Hanya sebahagian kecil responden memilih kebebasan individu semata-mata atau bertanggungjawab sosial secara mutlak, dan ini menegaskan bahawa keperluan pendekatan falsafah praktikal yang bersifat moderate dapat dikekalkan meskipun berdepan dengan budaya individualism. Kami juga menggunakan analisis tematik bagi mendapatkan pandangan mendalam daripada responden, khususnya melalui soalan yang terbuka berkaitan dengan peranan individu dalam mengekalkan keharmonian hidup masyarakat. Melalui analisis tematik ini, menunjukkan bahawa responden menekankan nilai hormat menghormati, toleransi, keprihatinan, kerjasama dan interaksi sosial sebagai peranan utama individu dalam mengekalkan keharmonian masyarakat di samping menolak individualisme melampau. Yang terakhir, bahagian F iaitu cadangan dan penambahbaikan. Berdasarkan analisis tematik bagi soalan berkaitan langkah mengurangkan sikap individualisme, analisis tematik menunjukkan bahawa responden mencadangkan pelibatan aktif dalam aktiviti kejiranan, pengukuhan interaksi sosial, pembukaan empati serta amalan saling mengambil berai. Seterusnya, bagi soalan berkaitan cadangan aktiviti untuk mengukuhkan hubungan kejiranan pada masa kini, iaitu responden memberikan cadangan seperti aktiviti gotong royong, program harian keluarga, sukaneka, jamuan dan penggunaan platform komunikasi seperti WhatsApp. Kejiranan merupakan pendekatan utama dalam mengukuhkan hubungan kejiranan dan pengaktifan ruang sosial bersama. Baik, seterusnya saya akan membentangkan tentang hasil kajian perpustakaan. Seterusnya, saya akan membincangkan sorotan perpustakaan yang memfokuskan kepada pertemuan nilai dalam masyarakat kita pada hari ini. Baik, yang pertama adalah peralihan socio-cultural, di mana dahulunya masyarakat Malaysia sangat kuat dengan nilai kolektivistik seperti semangat gotong royong. Namun, kini urbanisasi telah membawa masuk nilai individualism yang lebih menekankan autonomi diri. Dan yang kedua adalah impak di Malaysia. Jadi kajian telah menunjukkan bahawa pendedahan kepada budaya global ini bukan sahaja mengubah sikap, malah memberi kesan langsung kepada kesejahteraan psikologi dan cara individu mengimbangi keperluan peribadi dengan sosial. Dan yang ketiga adalah perspektif falsafah, di mana mengikut Aristotle melalui konsep zoon politikon, manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan komuniti untuk mencapai kebahagiaan moral yang sebenar. Jadi peralihan daripada masyarakat intim Gemeinschaft kepada masyarakat moden Gesellschaft menjadikan hubungan antara jiran kini lebih bersifat transaksional. Baik, slide yang seterusnya membincangkan bagaimana nilai individualism ini memberi kesan kepada kejiranan moden. Yang pertama adalah kemerosotan modal sosial, di mana Robert Putnam dalam karyanya Bowling Alone menghujahkan bahawa modal sosial seperti kepercayaan dan norma komuniti semakin merosot apabila manusia kurang berinteraksi. Dan yang kedua adalah realiti kejiranan moden. Jadi dalam konteks kejiranan berpagar atau gated and guarded, interaksi sosial sering kali terbatas kepada urusan formal sahaja, yang seterusnya mewujudkan jurang dalam suku
sokongan sosial yang harmoni. Dan yang ketiga adalah kelestarian komuniti. Jadi sebagai kesimpulan, kelestarian hidup bermasyarakat ni tidak hanya bergantung kepada infrastruktur, tetapi kepada hubungan sosial stabil. Jadi kita perlu mengukuhkan semula model sosial ini bagi memastikan autonomi individu tidak mengorbankan kesejahteraan kolektif. Kesimpulannya, kajian ini membuktikan bahawa budaya individualisme semakin ketara dalam kehidupan kejiranan moden, terutamanya apabila penduduk lebih mengutamakan privasi dan kepentingan diri membanding dengan hubungan dengan jiran. Jadi, keadaan ini telah menyebabkan interaksi sosial semakin berkurangan, semangat kerjasama semakin lemah dan nilai kemasyarakatan juga akan terhapus. Jadi, dari segi perspektif falsafah praktikal, situasi ini menekankan keperluan untuk menyimpan kebebasan individu dengan tanggungjawab moral